Untuk wireman lain, biasanya kalau bagi harga murah, dia akan kurangkan kualiti. Dia akan kurang cacar marbarkan sistem. Tapi Mahbawi Engineering Malaysia Semhat tidak. Walaupun kita bagi harga murah dan bila kita bersetuju bagi harga murah, kualiti kita tidak kurangkan. Cuma aksesori saja kita tak pasang. Ikut high quality. Ikut harga mahal. Contoh ferrule. Kalau harga mahal, kita bagi ferrule. Sebab kereta itu memakan masa yang panjang. Tapi tak ada ferrule pun tak apa. Hanya aksesori sahaja. Tapi untuk kualiti, untuk safety, untuk sistem, semua kita bagi sama dengan harga yang mahal. Jadi, moral of the story, walaupun kalau kita bagi murah mereka semua, jangan kurangkan kualiti, jangan kurangkan safety, jangan kurangkan sistem. Kalau rasa tak boleh buat yang terbaik, jangan bagi murah. Jadi walaupun kita bagi murah, tetap juga kita layan sama rata. Alhamdulillah kita dah tarik setiap point yang ada dekat luar ni yang tadi saya tunjuk. Kita menggunakan semuanya 2.5, menggunakan yellow face. Okey. Walaupun sikit je point dia, kita tetap buat tagging supaya kita tak terlupa lah. Sebabnya kita manusia kan. Manusia mudah lupa. Okay, Assalamualaikum dan salam masyarakat. So, hari ni hari kelima dan kita punya progress hari ni kita akan tarik untuk bahagian luar. Kita akan buat dulu finishing untuk bahagian luar dulu. Okay, kita dah siap bahagian luar, nanti kita akan sambung balik lah. Sebab apa? Besok kita dah nak berpuasa Oh, saya terlupa. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam yang berada di Malaysia dan berada di luar negara. Mana-mana yang tengok video ni lah. Selamat menyambut bulan Ramadan, okey? Jangan lupa niat puasa hari ni. Besok kita dah berpuasa, dah diumumkan secara rasmi besok kita berpuasa. Lepas tu saya nak tanyalah sikit kan untuk orang-orang yang berpuasa esok. Area-area Port Dickson, mana ada plastik hitam untuk tengah hari. Okey, dah. Okey. So, apa progress kita hari ni? Progress kita akan siapkan bahagian sini dulu. Bahagian sini kita akan siapkan, lepas tu kita akan simen dan kita akan buat ending sekali. Ending pun kita akan buat juga. Okey, untuk hari ni kita akan buat ending juga. Okey, lepas tu nanti Akmal akan simen lah mana-mana tempat tu dia akan simen. Dan untuk bahagian dalam ni ada certain tempat. Okey, contoh macam ni dekat sini. Macam ni kita akan masukkan wayar. Kita akan masukkan wayar tapi kita tak akan buat finishing sebab saya tengok raya macam belum siap lagi. Dia nak dichainkan dulu kan. Dia macam itulah. Sebab saya pun tak berapa pandai sangat. Dia nak dichainkan dulu tapi kita dah keluarkan wayar dulu. Maksudnya ni part untuk kontraktor lah nanti. Okay. Ni part untuk kontraktor lah. Ini kita tak ada kena mana dengan kita. So nanti kita akan masukkan wayar, kita akan gantung je kat sini. Kita tak akan pasang plug. Kita tak akan buat finishing kita lah. Okay, so itu saja. Tak apa, kita nak cepat. Kita nak balik besok nak menyambut puasa, first day Ramadan. So cameraman pun nak balik jauh. Cameraman duduk dekat ni, dekat ujung dunia. Nak balik dah berapa lama ambil masa tu. Okay. Alright, so kita cepat. InsyaAllah kita akan cuba siapkan untuk bahagian depan terbaik. Alhamdulillah, ni adalah progress yang pertama pada hari ni. Task kita adalah untuk tarik kabel soket, kabel outdoor lah, kabel soket outdoor. Dan ini adalah task kita yang pertama, kita nak tarik. Tapi yang ini dia bukan soket, ini adalah lampu welcome light. Tapi bos kita bagi 2.5. Okay, ikutkan 1.5 saja tapi kita bagi 2.5. Okay, alright. Jadi ini saya nak kena bantu sebenarnya. Saya buat video sekejap. Okay, ini kabel yang kita tengah tarik. Kita pakai yellow face. Okay, dalam masa sama kita tak canvas ke ni. Kalau tidak bertanah macam ni, kita tak nak kotor. Okay, kita tak nak kotorkan kabel, kita letak canvas ni. Okay, ini cara profesional buat kerja lah. Okay, jadi saya tak nak melengahkan masa. Saya nak kena tolong Farid dengan Zul untuk tarik kabel. Okay, nanti apa-apa saya akan update. Thank you. Okay, sekarang kita nak tarik point untuk di bahagian BBQ. Katanya lah situ BBQ outdoor. Kita pakai soket outdoor nanti. Okay,
Hop. Dan kita dah selesai tarik kabel untuk kabel lampu. Nanti akan ada satu lampu dekat sini. Nanti akan naik satu tiang kat sini. Okey, kita akan attach lah pipe dekat tiang tu. Okey. Kena pakai glove lah. Right. So dia punya point kat sini. Nanti Akmal dia akan buat finishing, tutup simen. Dan bila dah kering nanti kita akan pasang soket outdoor. Dan kat sini ada satu pun sama juga. Saya ulangi, walaupun dah tahu kan, kalau tengok video yang sebelum dah tahu dah ini untuk kolam ikan. So kita akan letak juga untuk plug outdoor. Dan satu lagi earding. Satu lagi untuk earding. Nanti kita akan tarik lah. Okay. Ada 5. Satu lagi kat mana je? Betul lah. Satu dekat kolam ikan, satu lagi earding. So nantikan progress. Alhamdulillah kita dah tarik setiap point yang ada dekat luar ni yang tadi saya tunjuk. Kita menggunakan semuanya 2.5, menggunakan yellow face. Okey. Walaupun sikit je point dia, kita tetap buat tagging supaya kita tak terlupa lah. Sebabnya kita manusia kan. Manusia mudah lupa. Okey, walaupun ada lampu, point dia lampu je, kita bagi 2.5 juga. Right, sekarang kita nak tarik untuk point soket ni. Alright, nanti Akmal dia akan buat finishing bagi cantik. Ada bentuk, petak. Dan kita akan fitting DB ni terus. Satu lagi lupa. Kita akan terus tarik kabel kabel earding 10mm. Dan kena buat earding juga. Terus buat earding. Dan kita kena buat earding juga. Okay. Alhamdulillah kita dah settle setiap point yang ada di luar ni yang saya review satu persatu tadi tu. Okay, jadi kita masuk ke dalam DB. Kemudiannya kita akan fitting. Lepas kita fitting, kita akan tutup terus box ni. Mana kata kat bahagian luar, DB luar ni selesai semuanya. Okay Zul, boleh tarik Zul semua? Boleh tarik. Okay, dalam masa yang sama kita jaga kebersihan Walaupun ni outdoor, tapi kita tak maulah tanah-tanah ni kan. Zul sampai buka kasut. Sebab apa? Kita nak jaga kebersihan kabel ni. Ikutkan tak perlu pun tak apa. Okay. Okay, cantik Zul. Cun. Okay, biar dulu. Nanti earding tu nak kena lap dulu. Lap dulu. So Zul, nanti cari satu kain yang dah guna. Kita lap dulu bagi bersih, baru kita tarik balik. Okay. Baik. Sekarang kita nak lap kabel earding ni. Sebab dia ada tanah-tanah sikit, kotor lah sikit tadi. Okay. Dia terkena tanah jadi kotor. Kita lap dulu. Okay, sekali lagi Zul. Lap. Oh, kotor. Oh, sangat-sangat kotor. Okay, lap sekali lagi. Tarik ke bawah pula. Mantap Zul. Jangan bagi kena tanah Lap bersih-bersih. Okay, comel Zul. Kotor. Okay, Alhamdulillah. Jadi Zul, naik atas je terus. Oh, mantap Zul. Zul bagus. Zul punya idea. Zul cakap lap dulu kan Zul kan? Sebelum naik, kita lap dulu. Betul tak? Mantap Zul. Bagus. Okay, sekarang Zul punya prestasi, dia punya performance kerja makin lama dia makin baik lah. Tapi dia punya peningkatan tu ambil masa lah. Bukannya seminggu dua dah boleh. Dia makan bulan juga untuk nak naik dia punya performance. Betul tak leader? Betul Apa dia? Bos bagi DB. Oh, ni Zul pasang? Oh, mantap Zul. Breaker semua? Oh, mantap leader. Tapi pemasangan dia, leader dah check solid Oh,
Sampai tak nak cakap lah. Kita bawa-bawa konten Mak Kiah sampai ke sini Cakap pun tak nak. Okey. Jadi Air je. ha? Dia air je. Tak ada. Air sirap. Lagi ni nak. Nangis dah. Nak air sirap pula. Tarik kabel banyak ni pun nak air sirap. Okey. Jadi kita tarik dulu. Kemudian nanti saya akan tunjuk video fitting. Alright. Baik. Kita nak tutup dah casing kat sini. Nanti Akmal dia akan buat lock dia supaya tak boleh nak buka dah. Okey, atas bawah. Jadi dia punya casing ni dia basah. Okey, boleh nampak basah. Jadi Zul, kita lap belah dalam. Belah dalam dulu. Okey, kita punya tisu terhad. Kain buruk kita mana pergi tak tahu. Okey, cun. Okey, belah atas ni tak apa Zul. Tak bersih pun tak apa sebab nanti kita pakai simen je. Alright. Okey, Zul naik. Okey, tunggu kejap. Okey, jadi alhamdulillah kita dah tutup. Casing Jadi kita akan Farid, ni kita terus fitting ke? Okey, nanti kita akan fitting. Tapi sekejap lagi lah. Okey, jadi kita nak buat tagging kejap. Kita akan buat tagging lampu. Okey. Ni kita akan buat baru balik lah. Okey. Nanti saya akan balik lagi. Dalam masa sama, Akmal tengah simen, plaster untuk setiap point. Buat macam ni. Ni tak kemas lah. Nanti Akmal akan kemaskan. Okey, hari pun dah mula hujan. InsyaAllah kita akan segerakan progres kita. Okay Zul? Baik. Kita dah masukkan ke dalam DB. Angkat sikit Farid ni Zul. Angkat sikit zinc ni. Okay, kita dah juntaikan dia. Nanti kita akan fitting. Okay, kita tutup dulu dengan zinc. Casing pun dah tutup. Jadi kita nak tutup box tu. Tapi sebelum kita nak tutup box ni, okay Zul, macam Zul cakap, kena bersih-bersih kan. Okay Zul, kita lap kasih bersih dalam tu. Belah dalam Zul. Tadi sebelum kita tarik kabel, Zul dia tembak air sini tembak air. Okay, jadi setiap lubang-lubang tu kita tutup lah. Kita bersihkan dalam box tu. Okay. Yang dalam Zul, yang dalam tu. Yang luar tak apa. Luar tu nanti kita lap lain. Yang penting dalam kita nak tutup dah. Okay, walaupun sikit-sikit je, ikutkan tak perlu pun, minor je benda tu. Okay, minor je tapi standard Mak Bayu kan, professional. Okay, selesai. Okay Zul ni. Okay, kita tutup. Okay, junction box ni bos ada suggest dekat customer. Kalau andai kata dekat kawasan ni ada buat konkrit tinggi macam tinggi lebih daripada junction box ni, bos kata tutup je terus, tak ada masalah. Kalau kata bawah daripada junction box pun tutuplah sampai pipe orange tu kita tutup. Okay, so kedua-dua kaedah tu boleh diguna pakai. Nak tutup terus boleh, nak bawah daripada junction box tu pun boleh, tak ada masalah. Nanti mesti ada yang petikai kan, macam mana nak buat maintenance. Enggak apa, tak perlu ngirau. Owner call je Mak Bayu, kami datang. Okay. Okay. Okay cun. So dekat sini kita consider selesai so luar semua selesai. Dalam pula Okay, jom kita ke dalam. Alhamdulillah di sebelah dalam. Farid buat seorang Mantap Farid. This is the great leader. Wah. Kasih up sikit. Okay, jadi poin-poin kat sini kita tarik ikutkan outdoor saja bos cakap, tapi disebabkan kat sini dah kita dah Ikmal dah dia dah apa nak cakap dia lock dah. Macam itulah. Dia lock box ni.
Jadi bos cakap tak apa, kita tarik je. Nanti kabel ni biar dia terjuntai. Nanti kita akan cover kabel ni. Okey, jadi alhamdulillah semua dah siap. Kabel untuk soket dan kabel untuk outdoor back to back. Jadi yang ini memang juntai sini kan? Ini memang juntai macam ni. Tapi dah dipanjangkan lah. Dah dipanjangkan. Dah dipanjangkan. Okey. Ni memang panjang ke DB lah nanti kan? Ya. Okey, cun. So kita pergi ke sebelah sana. Sebelah sana. Okey. Di sebelah sana pula hanya ada satu point. Okey. Ada satu point saja. Okey, jadi ini adalah point yang terakhir untuk kita tarik. Dan ni pun sama konsepnya, kita akan juntai juga. Kita tak masuk DB, kita akan juntai. Jadi setiap yang juntai tu kita akan wrap dia lah. How to wrap? Yo, what's up man? This is your boys. Bro wire. Okay. Jadi kita akan cover lah kabel ni. Dan kita akan datang lain hari untuk buat fitting pula. Saya terlupa tadi nak bagi tahu setiap point ni, setiap point yang dah ada kabel ni, Zul akan loop dia lah ke setiap box menggunakan Fairul. Okay. Mal, berapa persen lagi progress kau nak buat kat sini? Setakat ni alhamdulillah tinggal lagi satu point je. Tapi tengoklah kalau ada penambahan lain ataupun kita touch-up lah kerja supaya kita boleh senangkan orang kemudian nak kerja kan. Dan lagi satu kita punya kerja tu bila kita nampak kemas lah. Kualiti tu terjaga lah. Okey, so ni hujan ni macam mana Mal? Nah itu boleh je, tak jadi masalah pun. Cuma kalau yang lebat tu kita tak boleh elak lah kan. Kalau macam ni renyah-renyah ni boleh lah. InsyaAllah boleh. Kita kena ada. Mal, cuba tour sikit mana yang dah buat. Ini satu, ni dah siap kan. Ini siap dah. Ni kiat Farid. Macam ni kiat. Okey, tengok. Kata petak tadi. Kira petak kan betul-betul lah. Tu tengok lah. Tengok. Petak tak? Tak boleh. Kena petak betul-betul. Macam Izzat buat. Macam Izzat buat. Tak tahu. Tak. Kita cakap kerja. Nah, ni satu tinggal water heater je siap. Tak siap air. Atas tu saya tutup lah. Okey. Air kan. Dah siap. So nanti dia akan buat kekemasan lah. Bagi petak lagi kan. Okey. Ada stopping nanti kan? Macam mana? Nanti ada stopping kan? Dari yang tu setakat ni yang pengalaman saya lah. Biasanya kalau orang buat dinding macam ni dia takkan habis macam ni sebab ni interior dia akan ada halus lagi. So kemungkinan nampak macam mungkin akan ada lagi sekali plaster. So mungkin last tu nanti diorang akan acap lah. Kita tutup, tak nak bagi dia gerak, kita bagi cantik sikit. Selebihnya diorang buat. Sana tu pun mungkin tengok sebab yang tu dah licin finishing dia. Tapi dia tak balance dengan sini. Okey, jadi kemungkinan kat sini pun nanti dia akan buat juga. Sebab sini dia tengok. Nampak yang ni pun dia kesan dia buat balik. Jadi takkan dia nak biar macam ni. Betul. Sini dah lain, sini lain. Pasti akan ada plaster sekali lagi. Macam ni tingkap ni. Situ pun sama. Pasti akan ada. So tak ada masalah lah kalau kata sini cacat pun nanti diorang akan plaster akan elok balik lah. Cuma box tu nanti kita kena petakkan je lah. Ya. Okey. Luar tak ada. ni satu. Sini. Ni dah licin Ni dah siap licin lah. Atas tu je saya tak dapat tengok. Atas pada bumbung. Saya berpasang daripada dalam. Sana semua dah siap lah. Ni tak betul. Itu nanti kena simen balik sikit. Maksudnya? Untuk pakai outdoor ni? Untuk outdoor. Jadi kena simen sikit lah sebab dia dah terbuka. Boleh? Alright. Baik, tu je lah. Kita tengoklah macam mana nanti. Kalau sempat insyaAllah cuaca okey. Hari ni okey kot, tak ada masalah kot. Sebab daripada saya tengok ramalan cuaca sampai pukul 1 je sini macam ni. Lepas tu dah lebat macam semalam punya petang. So kita tengok progress macam mana. Kalau on target macam bos minta, kita sambung nantilah. Kalau tak ada, kita tunggulah tengok macam mana.
Kalau tak siap lagi, kena sambung lagi lah. Tak boleh Kita nak sambung pun tak boleh juga sebab kalau cuaca macam ni. tak boleh kampung lah. Tak apa. Balik je. Balik Kita je. tak gerak. Balik air pun tak apa. Alright. Jadi kita buat video finishing lagi detail macam mana progresnya. Okay, Mal? Terbaik. Okay, so Alhamdulillah kita dah siap task yang pertama iaitu tarik kabel outdoor, lampu, soket, yang tu kita dah tarik untuk bahagian luar. So sekarang ni task yang kedua kita akan buat earding. Okay, untuk earding kita akan ikut spek ST. Maksudnya apa spek ST? Spek Suruhanjaya Tenaga yang sekarang ni, yang baru, dia punya bacaan earding tu ohm dia mestilah bawah 200. Okay, kita akan cuba tanam sebanyak mana yang boleh dan kita akan tengok reading dia berapa. Okay, terbaik. Sebelum saya terlupa, ada satu lagi task iaitu ada beberapa tempat yang kita akan pasang. Contoh macam soket outdoor, kita akan terus install lah untuk soket outdoor. Dan yang keduanya ada untuk bahagian dalam yang mana kita dah tarik wire, Zul akan pasang ferrule. Tapi kita tak fitting lagi. Sebab apa? Sebab dia punya dinding belum settle lagi, belum buat finishing. Jadi kita akan letak ferrule dahulu. Letak ferrule, nanti dah siap, dinding dah siap, baru kita akan fitting. Okay, nantikan video kita. Okay, walaupun Hidup 1000 tahun. Bukan Walaupun projek ni berharga sepatutnya 45, tapi didapat diskaun separuh 50% jadi 20,000. Tapi bila kita buat earding, first kualiti barang. Walaupun harga 20,000 tapi barang berkualiti. Okay, first saya nak tunjuk kabel. Okay, walaupun itu first day dah tunjuk, kita still tunjuk tak? Okay, kalau kita tengok kabel ni, nampak tu kabel 10mm size dia kita guna, dan kita menggunakan rod high quality punya rod. Kita gunakan tie poly. Okay, nampak tie poly tie poly. Alright, ini projek bos punya adik lah katanya. So barang-barang kita, walaupun barang-barang yang kita ambil daripada store, okay, kita still pakai barang yang berkualiti iaitu high quality. Dan kalau kita tengok poket luar, kita punya clamp pun jenis yang tebal. Jenis tebal Okay, so kita nak start tanam dan kita tengok progress kita, berapa ohm yang kita akan dapat dekat sini. Terbaik. Jadi alhamdulillah kita nak mula buat penanaman earding. Dalam masa yang sama kita dapat surprise daripada bos kita. Dia kan tak datang. Tu nampak tu. Dia kan tak datang. Lepas tu kalau dia datang pun tak nak kerja. Tapi kita suruh dia kerja juga untuk buat penanaman earding. Thank you bos Wah, muka banyak senyum Kerek. Okey. Ni adalah road yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan yang follow Mah Bayu daripada awal, kalau penanaman earding, selalunya bos akan yang hentak pakai mesin ni. Kita orang yang akan pegang road ni. Tapi hari ni terbalik. Bos yang buat pemasangan, nampak tu kat bawah tu. Bos yang pusingkan road ni. Okay. Hari ni bos tak pegang mesin untuk hentak, tapi Farid yang pegang mesin. Sebab apa? Sebab Farid tengah buat konten dia. Ni. Okay, konten TikTok dia. Jadi siapa-siapa yang tak follow lagi, boleh follow beliau di TikTok. Nama dia apa, Farid? Bro Wire. Bro Wire Bro Wire. Bro Wire. Okay. Okay, entak. Okay, ni adalah road yang kedua. Oh, Ben.
sekarang ni road yang kedua. Jadi kita akan test earding testing earding testing untuk road yang kedua. Tengok berapa ohm yang kita dapat. Okay, jadi kita dah bawa kabel yang berwarna merah ke sini untuk kita buat earding testing. Okay. Okay, connect. Di sini pun kita dah connect. Kau tak boleh buang je lah. Buat bagus je lah. Bagus je lah. Okay, kerja pun kita dah connect. Okay. Jadi, berapakah bacaan dia? Merah, sekat merah. Saya duduk macam mana? Buka pula. Dah. Belum on lagi? Dah rekod belum? Belum. Cuba balik. Okey. Abang dah rekod dah? Okay. Jadi. Okey, merah masuk kamera. Kuning. Masuk dekat kuning. Dan hijau masuk dekat hijau. Okey. So, kita akan test. Alright. Voltage. Bateri habis. Kita bateri dulu. Okay, so kita start balik. Tadi bateri habis, kita dah tukar bateri. So nampak dah ada. Okay, bateri dah ada. Alright, jadi kita akan test. Merah, masuk dekat merah. Okay. Kuning, masuk dekat kuning. Dan hijau, masuk dekat hijau. Alright. So ini dia. Bismillah. Earth voltage. Kosong. Okay, mana dalam tanah. Baik. Okay, kita set kepada 2000. Bang. Wah. Bagus. Okey. Okay. Setkan pada 200. Set kita pada 200. Alhamdulillah. Setkan pada 20 ni penentu dia. Bacaan sebenar dia. Alhamdulillah. Syukur. Okey, sambil kita ambil gambar. Okey, Alhamdulillah. Syukur kita dapat below 10 ohm. Terbaik. Tahniah Farid, tahniah Amir, tahniah ada tim. Walaupun kita target bawah 200 ohm, tapi Allah tolong kita dapat reading yang antara terbaik bawah 10 ohm. Lebih rendah, lebih bagus, lebih padu, lebih menjaga peralatan elektrik kita, wire elektrik kita, lebih menjaga keselamatan kita. Dan kita dapat reading 7 ohm. Ini standard profesional. Tak dalam betul. Tadi yang Ha? tadi. Dalam tu. Kita buka sikit tengok. Buka. Okey, Zul. Laki-laki. Zul kena hack. Zul kena hack batu tu. Bukan tu, batu atas tu. Tu hack sikit. Hack. Kau boleh taruh dalam. Faham tak? Amerika, Zul kena hack. Potong sikit, jangan kena wire tau. Potong sikit, hack. Dah jadi boleh taruh dalam. Faham tak? Laki. Zoom nampak tu. Batu tu. Kaki. Ha? Kaki. Oh, ada besi Ni. Kalau ada besi, kena buka trunking pun tak boleh pakai tu. Tolak dia tengok. Tolak. Ya, akun. Tak apa. Siling di sini. Ha? Okey, bagi sini. Okey, tak apa, kejap. Okey. Ni tunjuk ni. Ni kat semua tahu ni. Okey. Ni siling ni. Bak ni. Bapak dah besi ni. Ni siling kat sini. Pak. Siling kat bawah ni. Jadi siling kat sini ni. Nampak? Ni siling. Jadi ni ke dalam. Tolak boleh. Tolak.
Okey. Mai, Zul, Mal. Apa plaster yang atas sikit Mal, bagi syarat dia. Mal. Ini plaster yang atas ni, katakan lekat. Abang tak nak tukang komplain kerja kita. Bagi dia lekat lah. Bagi lekat, tapi kena cantik lah, licin. Sebab sini siling. Ini siling, tahu. Atas dah tak kira dah. Yang sini je. Sampai sini plaster. Dari sini, Mal. Dari sini. 2 inci lah, 2 inci. Dalam sini, dalam 6 inci. Plaster dalam 6 inci. Abang nak jangan salah faham je. Maksudnya bila kita boleh buat, maksud dia tak ada komplain. Yang bawah ni dia ada orang buat. Yang atas tu ada siling, tak ada masalah. Okey, bagus. Ni kita basuh balik ni. Jadi dalam masa yang sama kita dah siap pemasangan firul dilakukan oleh Zul. Okey, dah siap. Sebelah sini pun siap. Di sebelah luar, okey, kita baru tampal simen. So nanti Zul akan buat pemasangan outdoor lah di sebelah sini. Dan satu lagi di sebelah sini. Okey. Oh, ada lagi dua. Sorry. Lagi dua tu di Sorry, lagi 3. Saya terlupa yang point ni. Okey, yang ni satu. Yang ini satu untuk outdoor ni. BBQ punya side dengan kolam ikan. Okey, tengok tu. Bos support dia punya staff untuk buat konten. Ni Zul. Bos kita yang rekod dia untuk buat konten. Okey. Jadi yang paling penting kat sini kita kena syukur kepada Allah SWT. Allah bantu kita hari ni buat penanaman erding. Kita dapat below 10 ohm. Okey, kalau ikut spek ST 200 below. Tapi ikut spek Mahabayu punya spek 10 ohm below. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi hari ni. Alhamdulillah. Tengok tu bos kita support anak buahnya untuk buat konten TikTok. Semangat Zul. Okay Farid, tanah kat sini macam mana? Tanah kat sini macam mana? Cap A. Cap A Johor Klang. Johor Klang, cap A. Okay, so sekarang kita akan buat DB bahagian luar ni dulu. Okay, dan untuk supply nanti bila kontraktor masuk jangan risau sebab kita dah ada supply dekat situ. Okay, jadinya bila kita dah siap nanti automatik dah ada supply dan kontraktor boleh pakai supply dekat situ. Alright, lepas tu kita dah siap buat tagging. Okay, kita ada tanya kenapa pakai, nanti ada orang tanya kenapa lampu pakai 25. Tak ada masalah pun sebenarnya lampu pakai 25. Okay, tapi untuk sini sebab kita pakai 25 untuk ketahanan kabel, sebab kabel ni kabel single PVC. Jadi untuk bahagian luar. Ini memang outdoor punya. Jadi kita pakai yang besar untuk lampu. Okay, so saya nak 50 dB. Nanti dah settle, kita akan tunjuk semula. Terbaik. Ini semua di sebalik takbir BTS behind the scene. Tengok bos kita support anak buahnya untuk buat konten di TikTok masing-masing. TikTok Zul je, saya tak tahu apa dia. Nanti kita akan tanya Zul punya TikTok. Saya dah lupa. Cik Mi Cik Mi. Banyak abang like TikTok dia. Okay, nanti kita tengok TikTok dia macam mana. Okay, yang Farid, Bro Wire, Bro nanti boleh tengok lah. Nanti saya akan review satu-satu seorang-seorang punya account. Okay, bos punya pun siapa yang tak follow lagi boleh follow Mahabayu Engineering. Okay, Saya mati kat sini je. okay, kat sini kita dah simen dia dan kita terus licin dia kita terus licin dengan dia untuk kita pasang soket outdoor. Ada soket kat sini kan? Abang, soket kat situ abang? Tu kat tempat dia bang kan? Betul. Tak apalah. Okey. Dia Zul pasang tu. Okay, dan sebelah sini.
Sini pun kita akan simen. Dan kita akan ikat sikit lah. Panjang kabel kita bagi. Yang ni untuk standby kolam ikan. Okey. Jaga. Apa tujuan letak batu tu? Nak bagi dia kosong. Dan kalau tidak, kita akan guna banyak simen. Jadi satu, kita nak cepat, kena tak dia lah supaya dia solid dalam. Kalau tak, nak tunggu kering sikit, tampal. Kering sikit, tampal. Itu lah tujuan yang sama. Kertas yang bentuk kat tahu. Oh, tu tujuan dia. Untuk mengisi, tak nak bagi kosong structure. Tapi dia buat semalam dia tak simen. Itu yang jadi problem lah. Okay, so kita dah siap buat. Okay, kita dah settle. So kita tutup dan kiranya DB ni dah boleh diguna pakai. Cumanya jangan buka C6 je lah. Dua ni jangan buka, yang ni yang ni jangan buka sebab kita belum fitting apa-apa lagi. Tapi kita dah tape ujung dia. Ujung kita dah tape. Okay, belah sana pun sama. Okay, belah sana belum lagi. Sekejap lagi kita akan tape lah ujung dia. Kalau tiba-tiba terbuka kan, kita tak tahu kan, kontraktor kan tiba-tiba terbuka. Okay, so hanya boleh buka C6, tapi kita akan buka kat C6. Mana yang C6 dah buka, itu je boleh pakai. C6 ke C16? C16, sorry. C16, mana yang kita buka tu je boleh pakai. Yang lain tak boleh pakai dulu Okay, sekian saja kita akan pasang tu body dan kita akan tutup. Alright. Oh, sorry. Tak apa. So kita nak tambah wire. Ada penambah wire dekat bahagian atas. Yang ni memang saya terlupa lah. Okay, so kita akan letak wire tu dan kita akan letak dalam junction box. Okay, so nantikan. Dalam masa yang sama, Zul dia dah buat penembukan untuk pasang soket outdoor. Lurus Zul Tadi Zul ukur lurus timai. Also. Okey, muat ke kecil tu? Saya tak muat je. Besar lagi tu. Muat.
Abang yang kecil tak ada abang, saya pakai besar ni. Okey, tengok lurus tak lurus Zul buat. Abang plaster. Nah. Bos tak ada mod. Okey, jom. Okey. Dapat ikat satu, nanti kita betulkan balik. Mission Zul mana? Mission. Bawah. Oh, bawah. Dalam ni. Bawah. Tak masuk tu skru. Masuk bagi habis dulu yang ni. Ni tak habis ni. Ni tak habis. Habiskan dulu. Boleh bang, boleh. Okey. Okey. Makan dulu ke? Tak payah bang. Zul, piung steady-steady. Piung tak steady lah dia tu. Meh. Suruh piung steady meh. Okey. Ni lah ni. Masukkan ni lah. Zul skru ke mana tu? Orang tekan dulu benda tu. Tekan ke belakang baru skru. Buka skru dulu. Ni, buka skru balik. Buka ni. Sini. Zul. Zul belajar dengan siapa dulu? Sini. Dekat Johor belajar dengan siapa Zul? Belajar sendiri ke ada orang ajar? Sini mentunjuk. Ni tekan dulu ni, tekan. Tahu? Tekan. Tekan memasukkan. Jauh sikit meh, biar mak muka bang meh. Mana skru lagi? Dia jauh sikit, dia ikut sana meh. Apa tak kena ni? Tak betul ni. Patut tak boleh Zul. Zul ukur macam mana? Kurang. Tak masuk pun. Aman. Tak apa-apa. Lain tempat dipasang, lain tempat dia skru. Bukan macam tu Zul. Ambil hole saw. Tebuk ni. Nampak ni? Ini nampak dah tinggi rendah ni. Nampak ni Zul. Zoom. Meh. Nampak tu tinggi rendah tu. Nampak tak? Ni nampak tinggi rendah ni. Sini dalam mata dia nampak dah. Nampak tak? Tinggi rendah. Sini meh. Ni kalau tak cakap dia tak mengaku salah dia. Lurus. Nampak tu? Ini tinggi. Ya. Tahu tak? Macam ni. Kalau buat elok-elok tepat Zul, dia masuk cantik. Tahu tak? Tahu Zul? Nampak apa jauh beza? Nampak jauh Zul Nampak? Nanti kalau tak tunjukkan kat depan mata dia tak mengaku dia ni. Lepas tu abang kena cakap macam ni. Kan? Dia kat sini, tahu tak? Kat sini. Tahu?
Tanda balik, buat balik ni. Dia boleh buat tak? Kalau buat jangan buat, suruh Farid buat. Ha? Kalau boleh pun jadi macam ni. Oh, ya mah. Jangan bagi alasan, jangan marah-marah bagi alasan. Ha, lepas tu abang buat video. Mal. Tampal balik Mal, dia salah buat ni. Tak apa. Ni kan bagi Farid buat. Semua Farid kena. Jadi kita nak tutup lubang-lubang yang dah berlubang tu. Kita akan tutup. Ini keadaan sebelum Jadi kita akan tutup sebelah sana juga. Right. Okay, jadi masa yang sama Farid akan settle di sebelah sini. Ada penambahan. Bukan ada penambahan, sebenarnya ada point tapi tertutup dengan kemah tadi kita tak perasan. Ini point lampu. Kita akan simpan kabel ni dalam junction box. Okay. Dan dalam masa sama Zul Ini akan customer minta CCTV. di mana? Situ. Oh. Fungsi. Customer minta CCTV. Okay. Last minute baru customer bagi tahu. Tapi tak apalah, syukur alhamdulillah saya dah standby pada awal lagi. Daripada first day lagi saya dah standby dah. Jadi sebab biasa macam itulah, customer ada yang mereka lupa. Bila dah nak habis projek, nak siap kerja baru mereka akan ingat. Nak tambah, jadi saya dah bagi. Betul je, customer kita nak CCTV. Jadi ni point CCTV. Oh, asalnya bukan lampu lah. Ke asal lampu? Asalnya lampu. Okay, alright. Tapi lampu yang tukar kat bawah. Mhm. Yang ini kita bagi CCTV. Okay. Ataupun apa-apa nak guna untuk kegunaan yang lain selepas itu ada kat situ. Alright. Kita menggunakan kabel apa bang? 2.5 juga. 2.5. Ini lampu tetap 2.5. Sana bawah tu lampu tetap 2.5. Okay. Kenapa saya guna kabel 2.5? Sebab saya nak ketahanan. Sini kan konkrit, jangan risau, konkrit. Dan ini bukan outdoor sebenarnya. Ada bumbung. Bila ada bumbung, jangan risau, dia tak akan basah dekat situ. InsyaAllah sebab ada bumbung. Dia terlindung dari panas dan hujan. Dan kita guna kabel, kita guna pipe oren. Ini sangat tebal. Pipe oren ni berkualiti sangat tinggi dan sangat tebal. Dan dekat sini pun sama. Kita guna pipe oren, kualiti sangat tebal dan sangat kuat, tahan lama. Dan kita syorkan customer nanti kalau ada rezeki, simen bahagian sini, simen. Untuk kabel ni pun simen sekali. Jadi lebih tahan lama. Walaupun ikut standard Suruhanjaya Tenaga, untuk lampu kipas guna 1.5 mm kabel. Kita tak ada. Kita punya standard Mahbayu Engineering Malaysia Sdn Bhd, standard kita jauh lebih tinggi dari ST. Apa yang ST tetapkan, kita jauh lebih tinggi. Kita pakai kabel 2.5 mm untuk lampu, untuk projek Mak Kia Ferry ni, untuk outdoor. Okay, kita tunggu. Dah siap, kita update lagi. Okay, jadi kita dah mula buat, kita lay kabel dan kita simpan di dalam junction box tu. Lurus Farid junction box? Bagus. Enggak nampak. Tak nampak Enggak nampak. Nah. Okay, ini dia. Pak, lurus kita buat macam spek Big Boss. Okay, nanti kita akan simpan wire dalam ni dan kita akan tutup supaya tak kena hujan. Ada apa-apa lagi? Masuk pipe. Oh, nanti kita akan masuk pipe ni, pipe oren dia. Kejap okay. Kita akan masuk pipe oren kat dalam ni. Alright, tunggu sekejap. Okay, video still on. Ini memakai C6 ke C16? C6. C6 Bang nak pakai C16 lah, C6 ni kan? C16. Oh, pakai C16. C16. Okey, boleh kata pakai C16. Alright. Untuk safety, hujung mesti kena tape dulu. Supaya kalau tiba-tiba on ke, tak ada kena apa-apa lah. Tape ujung dulu. Apa-apa hair Apa-apa hair kan? Nah, ya komen. Okay, nanti kita update lagi Alright. Mal, apa dia ronjang tu Mal? Aduh, ya tutup lubang. Tutup lubang. Gali tak boleh tutup. Kenapa tak simen je tak Kita cuba tengok atas tu. Semua kan susun batu je. Jadi tak ada nampak lopong lain. Aha. Tiba-tiba kalau kita bubur simen saja atas tu, kan tiba-tiba ada cacat rupanya. Pelik rupa dia ya. Baik kita tutup sikit lah walaupun tak penuh. Kabel tight. Kabel tight. Okey. ABS batu blok kan? Batu blok ke ABS? Saya tak tahu pakai ni barang. Saya jarang lah pakai ni barang.
Tujuan dia apa? Kita nak tutup lubang yang tu. Yang atas tu. Okey, tak adalah sempurna kita tutup. Ada juga simen nanti. Kurang-kurang dia punya ruang tu dipenuhi dengan dia punya material lah. Ni batu dia. Ni batu ABS tu. Boleh tergapung. Betul ke ni batu ABS? Jika tuan-tuan tahu, silang komen. Penyudahnya kita pakai pahat. Sempurna. Okey, jadi sikit lagi. Lambat abang rasa kalau akmal plaster dah siap tadi. Dah tu lah, lambat tu sebab hujan. Kalau plaster lah, hujan kan lebat pun. Okey, kehadiran hujan rahmat sudah datang. Boleh nampak sana. Dia datang. Dia datang dah. Dia datang dah. Dia datang dah. Hujan lebat telah kembali mencurah bumi. Kita rushing untuk menyiapkan kerja dalam keadaan hujan. Alhamdulillah, kita dah settlekan. Farid akan tutup cover. Ambil canvas, tutup. Tu tak payah, tak payah tutup. Tak payah. Ni. Tutup yang ni je, yang kat atas Farid ni tutup. Ni penting. Atas ni. Sumbat dulu Farid. Jadi bila hujan ni kita risau dia masuk dalam connection. Basah kuyup nampaknya. Bagi kamera tu kat Farid. Okey, ambil canvas, sumbat kat dalam tu. Tak payah, tak payah. Canvas je, canvas, bagi canvas. Sumbat itu, sumbat betul-betul, jangan bagi air masuk. Alright. Alhamdulillah untuk di luar dah settle. Okey, kita makan dulu. Ni pun hujan lebat, tak boleh buat kerja, makan dulu. Lepas makan kita sambung buat final. Ni pukul apa? Pukul 2. Nanti pukul 6, pukul 3 sambung balik. Pukul 5 kita balik. Aku nak buat eding lah. Akram dekat Eding. Okey, tu. Dan Farid akan settle dengan atas batu. Mana yang boleh. Mana barang tu Farid? Ikat. Tu pakai pelayar. Pelayar je. Grease buat tak grease? Ni tak. Okey, tu tak pakai botol je. Nak botol lah. Cek botol. Freezer Freezer, okey. Mahal sikit freezer. Barulah kena kualiti. Merangkak di situ. Allah. Kita dah siap. Pasang. Test Farid pakai tangan kuat tak? Okay, kuat Okey. Meh siram. Ni 7 petala langit punya air perigi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci dia. Bersih-bersih Okey. Okey, dah bersih. Tak ada tanah. Kita ambil chamber. Masukkan lurus. Ambil botol air, sumbatkan. Okey bang. Okey, Sprite. Dan make sure botol air mesti ada brand Sprite. Mesti ada Mahal brand. ni. Tak boleh tak ada brand Kalau tak ada brand kita rasa murah. Mahal. Ada brand. Okey. Tahan lama. Okey, tutup. Bismillah. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah selesai. Alright, alhamdulillah. Selesailah earthing kita. Okey.
disempurnakan oleh Amir, videografer kita. Dan customer akan konkret nanti. Kita baik. Ni kamu balik Tutup, tepi-tepi tutup. Kampus. Okey, kita rehat dulu, makan dulu. Nanti datang balik. Kalau kita lihat dekat sini, kita custom. Tengok sikit Mal, tengok Mal, buka Mal. Buka Mal. Alright, kita akan plaster dekat situ dan Akmal dah buat custom. Okay, so tunjukkan hasil kerja custom kita Mal. Baik, lens tajam. Nampak ngam ikut dia je batu. Kita zoom. Lawa, terbaik Akmal. Okey, professional. Alright Akmal. Okey Mal, buat tu dulu. Lepas tu yang itu pula. Tutup. Tak pasal ada. Tu tutup juga. Baik. Tutup juga. Okey, lepas tu sini. Ini paling penting. Paling penting yang ini. Yang ini kena tutup. Ni tutup mana ni? Semua tutup ni, panjang-panjang ni. Atas. Sampai atas. Sebab ni luar outdoor. Ni dia tak pasang lagi ni. Dia ikut kat sini ada bumbung. Okey. Belum pasang. Nanti air masuk. Habislah karat lah nanti. Itu waterproof, dia tak karat. Tapi abang tak nak dia masuk kat sistem wire. Betul. Takkan masuk wire nanti karat connection tu. Okey, kalau tengok kat sini, videografer kita dah membuat kesempurnaan pada sistem grounding. Banyak sikit tu, biar tutup betul tu. Dah lawas sikit tutup. Biar nampak dia punya permukaan sahaja. Nanti customer akan konkret dekat sini. Dia cantik lah. InsyaAllah nanti dah siap semua. Tukang dah buat. Kita akan masuk sekali lagi untuk buat finishing. Dua. Tiga. Okay, kita buat tiga buat tu. Saya lagi. Mana satu lagi? Kita mula pasang outdoor soket dekat situ. Dan kita akan pasang satu lagi dekat situ. Alhamdulillah, kita dah hampir sampai ke penghujung. Cuma kerja kita terbatas sebab hujan, simen lambat kering. Adalah beberapa perkara kerja item yang kita tak dapat nak buat. Contoh macam situ. Untuk outdoor soket tu tak boleh nak buat, simen tak kering lagi. Dekat sebelah sana pun ada kat pond tu. Dan kita dah mula plaster dah ni. Kita dah mula plaster untuk di luar. Ikutkan plaster bukan kerja kita, tak termasuk dalam skop kerja kita. Dalam quotation kita tak buat plaster, tapi kita bantu juga Mak Kiah sebab Mak Kiah ni dah lama kenal saya. Sebelum beliau jadi influencer lagi, beliau memang dah kenal saya. Jadi kita bantu mana yang boleh. Amir telah mula mengemas dan Amir akan terbang ke kampung halaman. Habis kerja ni jam 5 petang. Perjalanan ambil masa 5 ke 6 jam juga. Dan Alhamdulillah, projek di sini Allah memudahkan, tak panas. Walaupun hujan, tapi hujan tanpa kilat. Tak ada bahaya dekat kita. Selamat. Walaupun hujan, kita masih boleh buat kerja seperti biasa. Cuma ada perkara-perkara yang terbatas lah. Lebih-lebihnya pada konkrit dan menyimen. Menyimen plaster itu dah terbatas. Tapi tak apa, insyaAllah ada hikmah di sebalik. Apa yang berlaku ada hikmah. Betul kan Amir? Betul. Benar dah. Dan Farid terbang ke Port Dickson berseorangan saja hari ini. Sebab Zul pun sekejap lagi bapanya akan datang dari Johor Bahru, akan ambil, jemput balik rumah. Cuti seminggu, cuti Ramadan. Farid akan berseorangan balik. Saya akan balik ke Gemencih dulu. InsyaAllah selepas tarawih baru saya akan gerak ke Port Dickson. Oh, Farid berteman. Tu Akmal. Iqmal akan balik ke Port Dickson. Aku mau balik Kedah kan? Okay, ada member lah Farid. Kawai. Kerja double lot. Kerja triple lot. Kerja tak kerja double. Rela cuti daripada triple. Nampak? Farid bukan mata duitan Esok walaupun gaji double, dia tetap tak nak kerja.
Ni mata duitan. Saya tak adalah mata duitan, tapi memerlukan duit lah. Mata duitan dah tu. Jujur betul tu. Selagi hidup kan? Betul lah. Gila. Okay, kita dah mula mengemas tu. Kita nak balik dah. InsyaAllah. Kita makan dulu Farid guys. Makan dulu balik. Makan lu. Makan dulu Last ni, Okay. makan pagi. Kita nak makan kat mana Farid? Ayam gepuk, ayam gepuk. Ayam gepuk be. Ayam gepuk be. Ayam gepuk be. Kenapa tiba Kelantan pula bang? Ha? Ayam gepuk tu. Ayam toilet. Macam mana Farid? Ayam culik aku. Kau dah tunjuk kat abang belum video? Bang, ada video yang terbaik nanti keluar dekat konten Farid. Ya ke? Dah keluar belum? Belum lagi. Ha? Farid, bila nak keluar Farid? Konten baru. Jagi. Guna muka abang bayar. Tahu. Ada subsidi kan? Guna tak apalah 50% diskaun. Keluar Farid, konten besar Farid. Memang hit lah, meletup lah. Ya ke? Confirm. Confirm. Kalau letup tak apa. Kalah. Memang meletup dia video ni. Macam Justin Bieber tak? Macam Justin Bieber. Alright. Cepat sikit. Bieber ni bang. Abang tengok India tu, India paling kacak dekat India tu. Kan? Orang dia kata dia macam Justin Bieber. Konten dia tu. Alhamdulillah. Esok umat Islam akan menyambut Ramadan. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada semua umat Islam di Malaysia, di seluruh dunia. Dan hari ni hari terakhir kita dekat sini. Kita dah siapkan apa yang patut disiapkan. Sepatutnya job dekat sini kita siap 95%. Kita akan datang semula untuk buat fitting sahaja. Tapi ada miscommunication. Adalah siapa hamba Allah 2 orang, betul Farid, Melayu. Naik 4x4. First day kita dekat sini, tak kenal siapa, dia kata dia orang bumbung. Tokek suruh datang. Siap bawa pita ukur. Siap dia bawa pinjam tangga kita ukur dekat dalam. Konon-konon dia orang bumbung. Dah bincang dengan dia, pasang kat sini boleh tak, boleh tak, boleh tak. Okey, dia kata. Kita percaya je lah. Kita dah siap pasang, sekali tokek kontraktor punya tokek kata tak boleh pas itu kena buka. Saya kata, you punya orang kata boleh. Siapa dia? Tak kenal. Owner tak kenal. Kontraktor punya tauke tak kenal. Saya lagi dah tak kenal. Tak siapa-siapa tersesat dekat sini bincang dengan kita. Sudahnya sekarang kita kena buka balik semua ni. Jadi sekarang kita tunggu hari Senin. Tauke tu masuk lepas raya Cina. Dia tengok kalau tak ngam kena buka balik, kena buat balik. Tapi kalau ngam boleh adjust, kita kekalkan. Jadi kerja kita tergendala dekat sini. Kalau tak insya-Allah siap hari ni siap tarik wire semua. Okey, tutup bab tu. Yang ini kita dah tarik ni satu circuit. Satu circuit tu dia saja. Kita pakai 2.5. Ini untuk lampu, lampu welcome to homestay. Mari dekat sini. Sepatutnya untuk lampu 1.5 mm dah cukup. Kita bagi 2.5, lebih besar. Kita tak follow spek Suruhanjaya Tenaga, tetapi kita bagi lebih baik dari Suruhanjaya Tenaga Malaysia. 2.5 tutup Tutup. Mal. Okey, dia saja Nanti kita kalau boleh owner homestay Cik Kiah Ferry minta tolong simen lah. Okey, dekat sini kita dah siapkan semua. Semua dah siapkan. Dekat sini ada bumbung nanti. Nanti ada bumbung dekat sini. Belum pasang lagi. Ini pun kabel lampu. Sepatutnya kita bagi 1.5 mm dah cukup untuk lampu. Lampu untuk mana? Dekat sini. BBQ area ni ada bumbung nanti. Lampu kipas pakai yang sini. Kita bagi 2.5 mm. Okey, nampak ni. Yang warna hitam ni. Clear ni. Okey. Nampak Farid? 2.5 Sepatutnya 1.5 dah cukup dah. Kita bagi 2.5. Kenapa bagi 2.5? Sebab kita nak biar lebih tahan lama. Dan kita dah siap kat sini ground. Ground pun kita dah siapkan. Dapat 7 ohm. Memang terbaik, alhamdulillah, rezeki Allah bantu. 7 ohm. Dan insyaAllah wiring kat sini dah selamat. Ada ground. Dalam ni ada wire, boleh tutup. Kita dah plaster. Kita plaster sekadar untuk tidak masuk air sahaja. Nanti tukang rumah akan bagi finishing. Kita plaster setakat tak masuk air. Dan simen tak cukup. Tak buat pula. DB dah pasang. Ini waterproof Ini waterproof DB. Kita on kan. Satu aja. Itu CCTV. Dalam tu ada CCTV punya wire. Kalau customer nak pasang CCTV, boleh ambil dekat situ.
kabel 2.5mm kita bagi. Boleh pasang 4 plug atau lampu kipas. Macam-macam boleh pasang kat situ. Dan tukang bumbung, tukang rumah, tukang cat, tukang plaster semua, kalau nak pakai power, kita dah siapkan power dekat sini. Ini power. On. Clear nampak? Ground semua ada selamat Clear Okey. Alright. Sini pada power. Kita dah bagi. Okey, kita tekan kat sini. Nampak dia on Dia on Okey. Okey, tekan. Clear. Okey. Grip. Selamat. Okay, on balik. Jadi ini waterproof, jangan risau. Jadi tukang rumah dah boleh, sesiapa nak buat kerja dekat sini, dia dah boleh pakai power dekat sini. Kita bagi 2 power. Tutup balik. Bumbung belum pasang. Dan dekat sini kalau dapat ikut sini, sini. Ini plug, dia dah bagi, dah tarik wire. Kita tak boleh pasang outdoor socket sebab simen belum keras. Ini pun 2.5mm, satu circuit sahaja. Customer boleh pakai 4 lagi kat sini. Dan ini pun sama, kita dah bagi untuk kolam ikan. Dan untuk kegunaan lain, kabel 2.5mm dah tarik. Bila kabel dah tarik, risiko dah tinggi. Tetap circuit yang berbeza, bukan looping. Customer kena lantik security atau kena jaga tempat ni. Sebab bila wire dah tarik, risiko kehilangan tu tinggi. Okey, jom. Kita masuk. Yang ini mungkin kena buka, mungkin tak perlu buka. Kita dah siap pasang dah, 100% dah siap. Tengoklah perbincangan hari Isnin ni macam mana. Kalau tukang rumah punya bos kata boleh adjust, alhamdulillah tak payah buka. Tapi kalau tukang rumah punya bos kata tak boleh adjust, kena buka juga. Kita terpaksa buka balik semua ni, buat dari mula. Cik, jadi okey. Itu ini semua mungkin kena buka balik. Mungkin kena, mungkin tidak. Semua dah siap tarik wire dah ni. Wire dah tarik Pelak dah tarik. Ini tak apa, kena hujan tak apa, nanti dia kering lah. Dan ni wire dia, kita tak masuk lagi. Anda kata kena buka, tak rugi banyak. Itu asam garam perniagaan. Ada masa kita untung, kadang-kadang kita boleh rugi. Ini untuk bawah. Untuk outdoor, dah siap tarik. Ini kabel dia. Ini untuk bahagian sini. Nampak kita looping Tidak looping. 1, 2, 3. 3 circuit yang berbeza. Kalau ini penyahal, dia je trip. Yang dua ni tak kacau pun. Itu profesional Melayu buat. Okey, biar dulu nanti air sini ni kita dapat jawapan dia. Bila dah siap, mungkin kita buka, mungkin tidak. Kalau buka, masak kita. Okey, jom. Outdoor. Okey, outdoor. Clear. Dah pasang. Tapi power belum masuk lah. Ini pun dah ada outdoor. Dah pasang. Tapi power belum masuk sebab belum dapat confirmation. Kalau tukang kata boleh, kita pasang. Masuk power. Okey, dekat sini alhamdulillah nampak semua dah siap dah. Atas. Dah siap dah. Ni semua dah siap dah dipasang. Okey, belakang ni semua dah siap dah kita pasang. Kalau tukang kata buka, kena buka balik semua ni. Nanti tak tahulah macam mana nak buat. Fikirlah kemudian. Okey, ni pun mungkin buka, mungkin tak. Kita dah pasang DB. Ni tak pasang Farid. Okey, ni kita dah siap tarik. Cuma nak fitting ke DB je. Untuk outdoor alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, kita dah susun tempat kita setempat kat sini. Dah susun kat sini. Zul, ni buang Zul. Buang semua. Okey. Kita sorong, kita pakai tukang punya barang. Tu, nampak tu. Zoom sana. Zul, kemas ni kemas Zul. Setuju. Kita dah pakai untuk rekod tu juga. Okey, ni dah basuh Kita dah pinjam tukang punya. Kita dah basuh balik. Nampak ni semua dah basuh balik Dah bersih. Mana-mana barang kita buang. Kita dah bersihkan Okey. Dah bersih ni, nampak ni. Kita tinggal. Zul buang. Okey, alhamdulillah. Boleh buang. Dah simpan. Barang-barang simpan dekat sini. Barang-barang kita simpan dekat sini. Semua simpan dekat sini. Kita harap tukang jangan pakai barang kita lah. Kita risau nanti bengkok-bengkok barang kita. Nanti tu letak sini Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan dekat sini. Kita balik dulu.
selamat menyambut bulan puasa, selamat berpuasa kepada semua. InsyaAllah nanti kita update lagi apa progres kerja dekat sini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Kita tak perlu buka balik apa yang kita dah pasang. Mudah-mudahan kita tidak menanggung kerugian. Sebab projek ni pun harga dia sangat murah kita ambil. Ikutkan projek ni RM45,000 tapi kita ambil RM20,000 saja. RM25,000 diskaun. Untuk wireman lain, biasanya kalau bagi harga murah dia akan kurangkan kualiti. Dia akan kurang cacah marbakan sistem. Tapi Mahbawi Engineering Malaysia Sembuhat tidak. Walaupun kita bagi harga murah dan bila kita bersetuju bagi harga murah, kualiti kita tidak kurangkan. Cuma aksesori saja kita tak pasang. Ikut high quality. Ikut harga mahal. Contoh ferrule. Kalau harga mahal kita bagi ferrule sebab kerja tu memakan masa yang panjang. Tapi tak ada ferrule pun tak apa. Hanya aksesori saja. Tapi untuk kualiti, untuk safety, untuk sistem semua kita bagi sama dengan harga yang mahal. Jadi moral of the story, walaupun kalau kita bagi murah kepada customer, jangan kurangkan kualiti, jangan kurangkan safety, jangan kurangkan sistem. Kalau rasa tak boleh buat yang terbaik, jangan bagi murah. Jadi walaupun kita bagi murah, tetap juga kita layan sama rata. Cuma aksesori saja yang kita kurangkan. Ferrule saja kan. Lain semua kita bagi kan. Okey, saya pun tak nak membebel panjang. Kita nak makan dah pukul 4.30. Kita nak pergi makan ayam gepuk dekat Bandar Segamat. Ayah Zul pun dah sampai nak jemput Zul. Zul nak balik ke Johor. Dia akan cuti seminggu Amir pun akan terbang ke Perak. Semuanya akan bercuti besok hari. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbawi Engineering Malaysia Sembuhat. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di dunia. Best seller selama 11 tahun berturut. Saya pakar kilat Malaysia. Saya pakar solar Malaysia. Saya pakar elektrik Malaysia. Terbaik. Terima kasih. Bye-bye. Simpan dekat sini. Okey, kemas. Zul, okey masukkan Zul. Masukkan. Okey, barang-barang kita dah masukkan sempat. Kumpul sempat, kita dah kemaskan. Harap tukang jangan guna barang kita lah. Kita risau nanti kalau mereka guna tangga ni bengkok. Biasa macam tu lah, bengkok, rosak. Jadi sebab barang-barang kita memang mahal. Okay, jadi kita kumpul sini, harap tak ada yang mengganggu. Okay, simpan Zul, tutup semua. Ni canvas tutup semua Zul.